Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada anda semua yang terus menyokong dan juga menonton Bespoke edisi Ramadan Sedar Tak Sedar. Kita dah berada di episod yang ke-10 dah. Saya pun bila pergi balik, banyak juga episod ni yang Allah dah izinkan kita untuk nak berkongsi berkaitan dengan surah Yusuf. Dan pada siapa yang baru saja bersama dengan kami, jangan lupa untuk klik like, share, komen dan supaya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada edisi Ramadan Bespoke kita pada kali ini. Dan sebelum kita mula, kita nak ucapkan terima kasih kepada kita punya anak-anak murid yang terus setia bersama-sama dengan saya. Apa khabar semua? Baik, sihat. Alhamdulillah. Setakat ni semua puasa semua tak ada yang ponteng Alhamdulillah tak ada. Alhamdulillah. Dan kita dah pun menghampiri akhir-akhir Ramadan ni. Dah malam-malam ganjil, malam-malam 10 terakhir ni. Jadi moga-moga adalah keberkatan yang Allah berikan pada sesiapa yang mendekati Al-Quran itu sendiri. Sebenarnya saya nak share lah something sebelum kita nak pergi pada episod yang ke depan kan. Episod lepas, kita bersama dengan Pak Fir. Dan sebelum live, at that time, Pak Fir tanya saya sesoalan. Dia kata, Dai Izhar, boleh tak saya nak tahu kenapa Dai Izhar pilih surah Yusuf? Kenapa bukan surah lain? Surah Al-Quran ni ada 114 surah. Kenapa surah Yusuf? Dan saya kata kat Pak Fir ada 3 sebab kenapa saya pilih surah Yusuf. Pertama, sebab Allah sendiri claim dalam surah Yusuf, inilah sebaik-baik kisah, ahsanul qasas dalam Al-Quran. Al-Quran ada banyak kisah, tapi inilah sebaik-baik kisah. Jadi saya teringin nak tahu apa sebaik-baik kisah ni punya message. Kedua, kenapa saya pilih surah Yusuf? Sebab dalam surah Yusuf ini banyak cerita tentang konflik-konflik yang berlaku di kalangan manusia. Dikhianati, dipulaukan. Bahkan kita nampak bagaimana manusia yang melebihkan kepentingan diri berbanding dengan fikir pasal orang. So semua ini, konflik-konflik ni memang berlaku di kalangan kita sebagai manusia. Dan yang ketiga, surah Yusuf dia mengajar tentang harapan. Yang mungkin hari ini kita tak nampak bagaimana Allah nak tolong kita. Bagaimana Allah nak kabulkan permintaan-permintaan kita. Surah Yusuf mengukuhkan lagi diri kita yang setiap dalam kehidupan kita ada harapan yang Allah sediakan. Tinggal kita nak bergerak ataupun berhenti dan terus salahkan takdir. Dan cerita pasal harapan, pasal episod ke-10 ni, kita dah sampai pada kemuncak kisah Nabi Yusuf. Dia dah nak habis, dah nak hujung-hujung dah. Dan tajuk ataupun tema kita pada episod kali ini, episod ke-10 adalah kebenaran yang terungkap, sabar itu tidak sia-sia. Sikit recap untuk episod yang lepas. Pada episod yang lepas, ayah Nabi Yusuf iaitu Nabi Yaqub AS menangis sehingga buta matanya bila dapat tahu Bunyamin anaknya pun hilang. Sebagaimana Nabi Yusuf anaknya hilang, kali ni dia telah kehilangan 2 anak yang dia sayang. Menangis sampai buta matanya, anak-anaknya yang lain salahkan dia, sikit-sikit Yusuf. Ni kami kan ada. Dan disitulah Nabi Yaqub meletakkan pengaduan bergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada yang lupa ataupun yang ingat lagi, saya sebut pada episod-episod lepas, pertolongan Allah ni dia ada dekat mana? Dia ada di wilayah pergantungan kita 100% pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah wilayah pertolongan Allah akan sampai. Selagi tak letakkan pergantungan 100% pada Allah, selagi kita rasa ada 1% yang kita boleh buat sendiri, ada lagi 1%, tak apa, aku punya kebijaksanaan ni akan selesaikan masalah aku, maka pertolongan Allah takkan turun kepada kita. Sebab tu Nabi Ibrahim Allah selamatkan daripada api, Nabi Yunus Allah selamatkan daripada perut ikan Nun, Nabi Musa Allah selamatkan daripada dibunuh dan dikejar oleh tentera Fir'aun, dibelahkan laut. Kerana inilah Nabi-Nabi yang telah tunjukkan mereka telah letakkan pergantungan tawakal 100% pada Allah, maka turunlah pertolongan Allah. Kisah-kisah Nabi ni adalah untuk kita belajar juga untuk letakkan pergantungan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan episod lepas kita dapat dengar dan juga kita dapat baca bagaimana Nabi Yaqub AS menyerahkan urusan dia kepada Allah dan apa jadi selepas itu. Baik, jom kita tengok pada ayat ke-87. Amir, silakan. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya
Dan jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa daripada rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Ayat ni sebenarnya sangat powerful sebab perasan tak, lepas Nabi Yakub mengadu hanya pada Allah, meletakkan pergantungan hanya pada Allah, adakah Nabi Yakub hanya terhenti di situ? Tak. Nabi Yakub meneruskan strategi ikhtiar dan usaha, minta anak-anak dia kembali semula ke Mesir. Pergi intip, pergi siasat, investigate macam mana keadaan Bunyamin dekat Mesir. Untuk ajar pada kita, jangan hanya tawakal tapi tak buat apa-apa. Tawakal dia perlu seiring dengan usaha dan ikhtiar yang terbaik. Bukan ala kadar, sekadar buat saja. Dan juga kat sini, Nabi Yakub ajarkan kita tentang dalam apa saja perbuatan dan juga usaha kita yang akan membuatkan kita jadi kufur pada Allah ni bila kita ni tidak lagi meletakkan pengharapan ataupun kita dah pun berputus asa, give up dengan pertolongan Allah. Kan ada di kalangan kawan-kawan kita ataupun mungkin kita sendiri pernah berada di posisi yang kita rasa macam kita dah give up dengan pertolongan Allah sebab pertolongan Allah tak sampai pun. Bila ni Allah nak tolong ni? Aku ni dah lama dah tunggu ni. Aku dah lama dah minta ni. Aku ni dah ada di titik terendah ni lama sangat ni. Ni bila pertolongan Allah nak sampai? Maka apabila kita give up dengan pertolongan Allah, maka tiada lagi pertolongan Allah akan sampai dalam kehidupan kita. Sebab kita kena tahu, pertolongan Allah, timingnya datang bukan ikut timing kita. Timing yang datang tu ikut pada timing Allah. Sebab timing kita belum tentu lagi betul. Timing kita belum tentu lagi tepat. Tapi Allah bila bagi pertolongan akan sampai pada tepat masanya, tak akan pernah lewat sesaat, tak pernah awal sesaat. Cuma mungkin kita ni jenis nak cepat banyak benda. Kita nak laju banyak benda. Semua benda kita nak instant. Kalau boleh nak cepat semua yang minta. Hari ni minta, semalam dah dapat. Kan? Sebab itulah kenapa dalam ayat ni nak tunjukkan pada kita, nak ajar pada kita, apa saja berlaku dalam kehidupan kita, jangan pernah kita putus asa dengan rahmat dan juga pertolongan Allah. Dan disebabkan Nabi Yakub tak putus asa meminta dan harap sungguh-sungguh pada Allah, jom kita tengok apa jadi pada Nabi Yakub. Banyak keajaiban, banyak benda-benda yang dahsyat, mind blowing, yang tak boleh ikut logik akal manusia ni, tak boleh nak terima. Tapi Allah tak perlukan logik manusia pun untuk nak turunkan pertolongan kepada kita. Kita tengok pada ayat ke-88. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah." Jadi, purpose dia datang balik ke Mesir adalah untuk dia nak investigate keadaan Bunyamin. Jadi dia datang dalam keadaan dia nak minta lah bantuan makanan. Kan, padahal dia dapat makanan yang sangat banyak. Muatan unta-unta yang penuh dengan makanan bekalan bila dia datang ke Mesir sebelum ni. Jadi dia datang kali ni purpose-nya bukanlah nak minta makanan sangat pun, tapi dia nak investigate sebab bapak dia suruh. Jadi dia gunalah alasan, "Wahai Al-Aziz, wahai Datuk Menteri, wahai Perdana Menteri, kami ni, keluarga ni susah menderita, jadi kami datang ni bawalah barang-barang yang kurang baik, tak berharga ni, maka kau sempurnakanlah sukatan makanan untuk kami." Tapi sebenarnya dia nak tahu apa? Nak tahu keadaan adik dia Bunyamin tu. Dan Nabi Yusuf tahu kali ni korang datang sebab apa. Dan apa kata Nabi Yusuf pada abang-abangnya kali itu? Ayat ke-89. Yusuf berkata, "Apakah kamu mengetahui keburukan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu?" Mereka berkata, "Apakah kamu benar-benar Yusuf?" Yusuf menjawab, "Akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan kurniaannya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang yang berbuat baik." Kita kena faham satu konteks. Allah memang berikan satu ilham dan ilmu pada Nabi Yusuf. Jadi perasan tak? Ada banyak kali sebenarnya ruang untuk Nabi Yusuf reveal diri dia siapa kepada abang-abangnya. Tapi tetap Nabi Yusuf senyap. Ingat tak episod lepas?
sampai abang-abang dia kutuk dia depan dia sendiri. Memang dia geram, dia marah, tapi dia hanya tahan dalam hati. Dan inilah ketikanya Nabi Yusuf sudah bersedia untuk reveal siapa diri dia yang sebenar. Sebab kita kena ingat Nabi Yusuf cam abang-abang dia. Cuma abang-abang dia tak cam dia. Sebab Nabi Yusuf dibuang ketika umur kanak-kanak. Jadi berlaku perubahan dewasa, kematangan pada Nabi Yusuf sehingga abang-abang dia pun tak tahu pun muka Yusuf sekarang macam mana. Dan Nabi Yusuf dia mulakan dengan ayat apa? Nabi Yusuf kata, tahu tak yang kamu semua dah buat apa dekat Yusuf dan adiknya semasa kau jahil dengan perbuatan yang kau telah buat dulu. Bayangkan, tiba-tiba menteri tu, Al-Aziz tu, Nabi Yusuf boleh bagi tahu dekat abang-abang dia, yang abang-abang dia tak tahu tu siapa, kau ingat tak lagi apa yang kau dah buat kat Yusuf? Terkejut abang-abang dia. Macam mana pula menteri ni boleh tahu pula pasal Yusuf ni? Dan apa kata abang-abang Yusuf AS? Engkau ni Yusuf ke? Dia terkejut. Dan Nabi Yusuf kata, akulah Yusuf dan ini adalah adik aku Bunyamin. Dan sesungguhnya Allah telah kurniakan nikmatnya kepada kami. Sebenarnya sesiapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Segala kesusahan, luka-luka, kesabaran yang Nabi Yusuf telah lalui sepanjang kisah yang kita dah pergi sampai episod 10 ni, semuanya Allah balas. Tak ada satu pun yang tertinggal. Sebab kita kena tahu, Allah ni, dia maha menghargai. Allah appreciate dan balas setiap kebaikan kita walaupun manusia tak nampak. Walaupun kita tak perasan pun Allah tahu, Allah maha melihat, Allah ni Al-Alim, maha mengetahui setiap usaha kita ni, setiap pengorbanan kita, setiap luka-luka walaupun itu adalah torehan yang kecil yang kita mungkin tak nampak dengan mata zahir kita, semuanya Allah akan balas. Dan kesabaran Nabi Yusuf AS, Allah akan tunjukkan dekat kita sekarang ni, sikit-sikit Allah akan mula untuk bagi nikmat pada Nabi Yusuf AS. Syaratnya apa? Bertakwa kepada Allah dan juga bersabar. Allah takkan hilangkan pahala orang-orang yang buat baik. So, kita tengok next. Apa yang Nabi Yusuf sambung lagi pada abang ni? Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah, iaitu berdosa. Okey, masa ni, abang-abang Yusuf ni, yang 10 orang semua ni, semua berada di posisi diorang ni helpless. Diorang dah tak boleh nak buat apa-apa dah. Diorang ni dah lah datang minta pertolongan. Diorang ni dah lah kehilangan adik dia. Sekarang ni adik dia dekat Yusuf. Dan Yusuf telah reveal dia siapa. Dia lah menteri yang ada authority, ada kekuatan, ada kuasa mutlak untuk menghukum abang-abang dia. Engkau dah datang tempat aku. Dan ini memang tempat yang aku boleh buat apa-apa saja sebab aku Perdana Menteri. Aku memutuskan segala keputusan. Dan waktu tu, apa kata abang-abang Yusuf AS? Sesungguhnya Allah telah lebihkan kau dan muliakan kau daripada kami disebabkan ketakwaan dan kesabaran yang ada pada Nabi Yusuf AS. Dan kat sinilah kita nampak. Ingat tak saya sebut pasal narsisis episod lepas? Orang narsisis, dia takkan mengaku dia salah. Dia sentiasa letakkan blame tu dekat orang lain. Dia akan gaslighting, dia akan play victim. Seakan-akan bukan dia yang salah, tapi orang lain yang salah. Ingat tak abang-abang Yusuf ketika Bunyamin kena tuduh mencuri? Dia salahkan siapa? Dia salahkan, ini sebabkan abang dia Yusuf dulu pun mencuri juga. Kan? Dia tak pernah letakkan kesalahan tu pada mereka. Tetapi, selepas beberapa siri-siri kesalahan-kesalahan yang mereka buat, abang-abang Yusuf ini mula mencapai kematangan dan kedewasaan. Dan mereka mula ada kesedaran yang Allah bagi pada mereka sehingga kan mereka mula mengaku yang mereka yang salah. Bukan senang tau nak dengar daripada satu orang yang narsisis, dia mengaku dia salah. Ni sifat orang yang telah diberikan hidayah. Iblis sampai hari ni dia rasa dia betul. Sampai hari ni dia rasa dia lebih mulia daripada Adam AS. Sebab itulah kenapa sampai hari ni Iblis dilaknat oleh Allah SWT.
dan tak dimasukkan ke dalam syurga sebab masih rasa diri itu betul. Kita bila dah sampai ayat 91, inilah signal untuk kita. Nabi Yusuf, abang-abangnya dah sampai ayat 91 dah. Mereka pun dah sedar. Kita nak tunggu bila lagi untuk sedar yang kita pun ada salah kita juga. Abang-abang Yusuf AS telah pun sedar kesalahan dia, kesilapan mereka. Kita nak defend sampai bila lagi kita punya kesalahan. Nak tutup berapa lama lagi kita punya kekurangan. Dah sampai masa untuk kita juga ikut apa yang abang-abang Yusuf buat, itu mengakui kesalahan kesilapan kita. Kita terlalu nak baiki dunia, kita terlalu nak baiki orang lain. Tapi sebenarnya perkara pertama yang kita kena baiki siapa? Diri kita sendiri. Tapi macam mana nak baiki diri kita sendiri kalau kita masih nampak buruk orang? Masih kita nampak silap orang? Sebab the moment kita nampak silap orang, telah terhijablah diri kita untuk melihat kekurangan diri. Habis tu bila pula aku nak baiki diri tu? Sebab tu Nabi Yusuf AS, abang-abangnya telah mula untuk mengakui diri mereka bersalah. Dan apa respon Nabi Yusuf bila abang-abangnya telah mengaku salahnya? Itu ada pada ayat ke-92. Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kamu dan dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Nabi Yusuf, dia ada autoriti untuk menghukum abang-abangnya. Tuan-tuan, perempuan yang sedang menonton ni, Nabi Yusuf, memorinya masih ada tentang perbuatan abang-abangnya. Sebab itulah Yusuf sebut pasal, ingat tak apa yang kau dah buat kat adik engkau Yusuf. Maksudnya apa? Nabi Yusuf masih ada ingatan tu. Masih ada trauma tu. Masih ada lagi perkara-perkara yang dulunya berlaku dan masih diingati sampai sekarang. Nabi Yusuf, walaupun ada memori itu, dan ada autoriti untuk menghukum abang-abangnya, tapi tetap Nabi Yusuf kata apa? Pada hari ini, kamu tidak akan dihukum. Pada hari ini, wahai abang-abangku, kamu tak akan disalahkan atas perbuatan yang telanjur kamu telah buat dulu. Bukan takat Nabi Yusuf maafkan mereka. Bahkan Nabi Yusuf mendoakan supaya Allah ampunkan dosa abang-abangnya. Dan dekat sinilah satu sifat yang kita kena belajar. Tuan-tuan, perempuan, nak tak Allah tambah nikmat dalam hidup? Allah bagi kebahagiaan dalam hidup? Allah tunaikan segala harapan-harapan kita? Nabi Yusuf pun nak juga. Dan disebabkan Nabi Yusuf nak juga, maka Nabi Yusuf telah buat satu akhlak yang kalau kita buat, kita pun akan dapat perkara yang sama. Apa dia? Kita memaafkan manusia yang menyakiti kita. Tuan-tuan, perempuan, memaafkan ini, itu bukan urusan lisan. Itu adalah urusan hati. Ramai je orang boleh sebut, aku maafkan kau. Tapi hati masih memberontak. Tak. Aku tak boleh maafkan lagi. Aku memang dendam dengan kau lagi. Aku memang tak puas hati dengan kau lagi. Nabi Yusuf AS ajar pada kita, tahu tak macam mana cara? Kita memang nak maafkan tapi kita tak mampu. Jadi apa kena buat? Cara dia adalah, tengok tu. Nabi Yusuf mendoakan supaya Allah ampunkan abang-abangnya. Memaafkan orang tu dah susah. Tahu tak apa lagi susah? Mendoakan orang yang telah menyakiti kita. Allah. Inilah yang lagi susah daripada memaafkan. Bayangkan orang tu fitnah kita, malam kita bangun, ya Allah, kau ampunkanlah dosa orang yang fitnah aku. Inilah lagi susah. Dan siapa buat benda ni? Inilah yang dilakukan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala umatnya ingkar pada perintah Nabi, tatkala penduduk-penduduk Taif baling Nabi dengan batu dan makian, apa yang Nabi balas? Nabi balas dengan doa. Nabi doa semoga penduduk-penduduk Taif semuanya akan masuk dalam agama anak cucu mereka ni. Dan apa jadi? Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi hidayah pada anak-anak cucu penduduk-penduduk Taif, semuanya berbondong-bondong masuk dalam agama. Sama juga Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf mendoakan abang-abangnya yang telah sakiti dia. Rupa-rupanya ini adalah sifat ahli syurga. For those yang nak masuk ahli syurga,
For those yang nak masuk syurga dan nak jadi ahli syurga, inilah sifat yang kita kena ada dalam hati kita. Tuan-tuan, dendam tak pernah buatkan kita makin dekat dengan Allah. Kesumat takkan buatkan kita makin dicintai Allah. Tapi kemaafan akan buatkan kita makin hampir dengan Allah. Kasih sayang akan buatkan kita punya jarak dengan syurga akan semakin mendekat. Tak ada kebahagiaan untuk orang yang simpan dendam. Tak ada ketenangan untuk orang yang tidak memaafkan manusia. Sebab memaafkan ini sebenarnya bukan untuk kebaikan orang tu, tapi untuk kebahagiaan kita yang memaafkan ni. Dan Nabi Yusuf faham tentang konsep ni. Tuan-tuan, dalam ilmu tauhid, bila kita belajar mengenal Allah, kita akan realize satu perkara yang sangat mahal. Apa dia? Sebenarnya kita sedang berjalan seorang diri dekat muka bumi ni sebenarnya. Orang-orang di sekeliling kita ni, suami, isteri, anak, mak ayah, kawan-kawan, guru-guru, ini semua adalah orang-orang yang Allah hantar untuk apa? Untuk buatkan kita makin hampir dengan Allah. Ada orang yang sakiti kita. Sakit tu sebenarnya, manusia mana boleh sakiti kita? Sebab manusia kan mana boleh bagi mudarat, mana boleh bagi manfaat. Rupanya yang sakiti kita siapa? Allah. Memang Allah sakiti kita untuk kita ni balik pada Allah. Ada manusia yang bagi manfaat kepada kita, menenangkan hati kita, menyeronokkan hidup kita. Tapi hakikatnya manusia boleh tak bagi manfaat? Manusia tak bagi manfaat. Rupa-rupanya manfaat yang kita dapat daripada manusia tu untuk Allah nak kita ni makin mendekatkan diri kita pada Allah. Sebab itulah hakikatnya kita hanya berjalan seorang diri saja menuju pada Allah. Ini semua orang-orang yang Allah hantar untuk assist kita punya perjalanan untuk kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan mendapat hati yang tenang, qalbun salim. Okay, nampak tak? So bila kita faham konsep ni, kita dah tak nampak orang yang sakiti kita. Kita nampak siapa yang hantar orang ni. Dan kita tahu yang hantar tu adalah yang Maha Penyayang, yang tak pernah nak rosakkan kita, nak kita ni nak kita ni jahanam, nak kita ni sedih melampau sampai memudaratkan diri, tak. Maka Nabi Yusuf faham tentang konsep ini, sebab itulah membuatkan Nabi Yusuf mudah untuk memaafkan abang-abangnya, sebab dia tahu dengan memaafkan abang-abangnya ni dan mendoakan abang-abangnya ni, ada banyak keajaiban yang Allah dah susun kat depan. Dan keajaiban inilah yang kita nak tengok apa jadi pada Nabi Yusuf AS dan juga ahli keluarganya. Selepas Nabi Yusuf maafkan abang-abangnya, dan Nabi Yusuf telah titipkan satu pesanan untuk abang-abangnya untuk kembali ke Mesir untuk bawa sehelai baju. Cerita apa pasal baju tu? Kita sambung pada ayat ke-93 dan 94. Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluarga kamu kepadaku. Tatkala kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku nyanyok, tentu kamu membenarkan aku. Nabi Yusuf pesan dekat abang-abangnya, sekarang ni pergi balik, bagi baju aku ni dekat ayah, dan minta ayah untuk letakkan baju ni dekat muka ayah tu, supaya ayah boleh melihat semula. Dan bila ayah boleh lihat semula, tolong bawa semua keluarga datang ke sini semula. Kita kena ingat jaraknya jauh, 8,000 km. Kalau kira-kira tuan-tuan ada kat sini mungkin minat matematik, boleh pergi balik pada awal episod, cuba kira berapa kali dia ulang alik. Pergi balik berapa kali dan pergi balik. Itu pergi dah, balik-balik, pergi balik. Nanti boleh kira tuan-tuan berapa banyak sebenarnya jarak yang dilalui oleh abang-abang Yusuf AS. Di situlah mereka mendewasa. Di situlah mereka mencapai kematangan, membuat muhasabah dan refleksi. Macam kita lah duduk dalam kereta kan, tak buat apa-apa. Masa itulah kita akan reflect banyak benda. Bayangkan kalau dalam kereta sejam pun banyak benda kita reflect. Bayangkan abang-abang Yusuf AS, berapa bulan perjalanan dia. Di situlah Allah tarbiyah mereka. Dan pada ayat ke-94, semasa kafilah mereka meninggalkan Mesir menuju ke tempat bapa mereka di Palestin, berkatalah bapa mereka, sesungguhnya aku terbau akan bau Yusuf.
Belum sampai lagi ke Palestin. Abangnya tengah on the way ni bawa baju Yusuf. Nabi Yaakob telah pun boleh bau. Sekejap ada satu bau Yusuf dekat baju dia yang akan sampai dekat aku. Kerinduan seorang ayah kepada anak dia. Dan kalau orang tak percaya, orang rasa yang Nabi Yaakob ni dah gila. Tak siuman. Cuba kita tengok pada ayat ke-95. Keluarganya berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Jadi orang-orang yang dengar ayah Yusuf ataupun Nabi Yaakob kata, aku boleh bau ni baju Yusuf ni, dia orang kata pada Nabi Yaakob, sesungguhnya ayah ni tak betul lah ni. Ayah ni tak siuman ni. Pelik sangat perangai ayah ni. Jadi pada ayat ke-96 dan 97 sampailah 98 kita minta Amin untuk habiskan. Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajahnya, iaitu Yaakob. Lalu dia dapat melihat kembali. Dia berkata, bukankah telah aku katakan kepadamu bahawa aku mengetahui daripada Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya? Mereka berkata, wahai ayah kami, pohonkanlah keampunan bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah. Yaakob berkata, aku akan memohon keampunan bagi kamu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bila dah sampai kepada Nabi Yaakob alaihissalam baju yang dibawa oleh anak-anaknya, jadi diletakkanlah baju Yusuf itu pada muka ataupun wajah Nabi Yaakob dan Nabi Yaakob boleh untuk celik semula seperti sedia kala. Kan buta, menangis, dah boleh celik semula. Dan Nabi Yaakob kata, kan aku dah cakap, memang akan sampai baju Yusuf ni dekat aku. Dan abang-abangnya menyaksikan keajaiban tersebut. Dan abang-abang Yusuf kata, wahai ayah kami, mintalah ampun bagi kami akan dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Okey, part ni best. Tengok ayat ke-98. Bila anak-anak Nabi Yaakob minta, wahai ayah kami ni dah taubat, kami ni dah bersalah, mohonlah pada Allah supaya ampunkan dosa kami. Tengok apa kata Nabi Yaakob alaihissalam. Nabi Yaakob kata, qala saufa astaghfir lakum rabbi. Perkataan saufa. Tengok lepas qala saufa. Saufa ni maksudnya apa? Akan minta ampun. Akan. Saufa astaghfir. Maksudnya Nabi Yaakob dah minta ampun ke belum? Belum. Akan minta ampun. Kenapa perkataan saufa ni ada pada ayat ke-98? Untuk beritahu kepada kita. Ada banyak perkara dalam hidup kita yang kita perlukan masa. Dan Nabi Yaakob perlu masa untuk terima kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak. Kita dipesan untuk memaafkan orang. Tapi kita kena akui satu perkara, tak semua kemaafan ini dia berlaku dalam masa yang sangat singkat. Dia perlu masa. Dia perlukan jeda. Ada orang dia ambil masa seminggu boleh maafkan. Ada orang dia perlukan masa 5 bulan. Ada orang perlukan masa berpuluh tahun boleh memaafkan. Dan same goes pada Nabi Yaakob alaihissalam. Bila dia minta untuk minta ampun, Nabi Yaakob menyebut aku akan minta ampun. Maknanya aku masih belum lagi minta ampun lagi waktu sekarang. Untuk ajar kita semua perkara perlu masa, termasuklah kemaafan yang kita nak berikan kepada orang, dia perlukan proses. Jangan berhenti, tapi dia adalah proses yang kita nak menuju ke arah boleh memaafkan orang. Satu part lagi menarik tuan-tuan. Perasan tak dalam kisah Yusuf ni, berapa kali baju Allah sebut? Baju ni keluar berapa kali? Tak apa, biar saya jawab. Da'i tanya, Da'i jawab. Baju pertama, ingat tak? Baju yang diberikan pada ayah Nabi Yaakob yang ada kesan darah yang katanya darah serigala tu. Dan baju itu, sekali lagi baju disebut pada peristiwa ini.
Dan baju ni perasan tak dia punya fungsi dia apa? Fungsi dia adalah untuk menyelamatkan. Dengan baju itulah Nabi Yaakob tahu anak-anak tengah menipu. Sebab baju tu kau kata Nabi Yusuf kena gigit dengan serigala, kena makan dengan serigala, tapi tak ada kesan koyak pun pada baju tu. Maka baju itu menjadi satu tanda menyelamatkan Nabi Yaakob punya emosi yang mengatakan Nabi Yusuf ini masih hidup. Sama juga baju kali kedua keluar pula baju ni, yang mana baju ini membuatkan mata Nabi Yaakob yang dulunya buta menjadi celik semula. Dan mesej baju ni besar tau. Antara mesej baju ni dalam kehidupan kita adalah baju ni kita gunakan sifatnya adalah untuk melindungi. Kan kita pakai untuk melindungi aurat kita. Kan melindungi kita daripada kesejukan. Melindungi kita daripada kena kekotoran. Dan mesej baju ni sebenarnya Allah nak bagi tahu Allah sentiasa melindungi kita dalam setiap babak-babak cerita dalam setiap kehidupan kita dekat dunia. Kita sentiasa perlukan baju-baju ini dalam kehidupan yang Allah bagi dan kita mesti guna baju tu untuk melihat siapa yang memberikan baju itu, siapa yang memberikan perlindungan itu supaya kita rasa yakin untuk teruskan perjalanan kehidupan kita. Berapa banyak baju yang Allah dah bagi dalam hidup kita yang dijadikan sebagai pelindung dalam kehidupan kita. Dan inilah Allah nak ajar kita, jangan hanya tengok baju, tapi tengok siapa yang bagi baju ni. Nabi Yaakob terima baju itu baju Nabi Yusuf. Tapi dia nampak tak Nabi Yusuf? Dia tak nampak pun anak dia lagi. Tapi dia tahu ni datangnya daripada anaknya Nabi Yusuf AS. Dia bukan hanya dia tengok baju, dia tak nampak baju. Tapi dia nampak siapa yang bagi baju tu. Sama juga bila kita ni Allah berikan perlindungan, Allah hantar orang untuk temani dalam kehidupan, ada orang sudi berkawan dengan kita sebagai pelindung kita, maka kita jangan tengok orang itu, tapi kita tengok siapa yang bagi baju ataupun manusia itu yang hadir dalam kehidupan kita. Itulah orang yang ada kesedaran dalam bertuhan. Dan inilah apa yang Nabi Yaakob buat, cuba untuk manifestasikan dalam kehidupan kita. Dia tengok baju Yusuf, dia teringat Yusuf alaihi salam, anaknya. Dan ayat ini, episod ni ditutup oleh kata-kata ataupun doa daripada Nabi Yaakob alaihi salam selepas dapat celik mukanya, dapat celik matanya, dan Nabi Yusuf menutup dengan ayat, aku akan minta ampun bagi kamu dari Tuhanku, sesungguhnya dialah jua yang maha pengampun lagi maha mengasihani. So itulah ayat terakhir untuk episod kita kali ini. Tapi kita tak habis lagi ceritanya sebab Nabi Yaakob tak sampai lagi dengan keluarganya ke Mesir. Nanti sampai Mesir, apa pula yang jadi? Apa lagi drama yang berlaku? Apa lagi plot twist yang berlaku? Ada lagi. Untuk tahu plot twist seterusnya, untuk tahu apa drama-drama sinetron yang bakal berlaku bila sampai saja Nabi Yaakob dengan anak-anak dia, abang-abang Nabi Yusuf dekat Mesir, kita akan sambung pada episod yang akan datang. Tapi sebelum kita tutup, kita buka ruang soalan pada siapa yang nak berkongsi rasa ataupun nak bertanyakan soalan, kita buka lah gelanggang untuk nak tanyakan soalan. Silakan. Siapa-siapa nak tanya soalan. Siapa tanya soalan ni, dia punya pahala lebih lah. Okay, Ustaz. Okay ke kalau kita ni memaaf? Okay, kalau dari segi konsep kemaafan ni kan, kalau macam kita maafkan orang tu tapi kemudiannya kita tak membenarkan lagi mereka ni berada dalam kita punya life circle. Like kemaafan diberi tapi access denied. Wow. Macam tu. Access deny macam kat lift bawah tu lah kan. Okay. Good question. Macam mana kita nak berurusan dengan situasi macam tu?
kita dah cuba memaafkan tapi kita mula untuk meletakkan jarak ataupun kita tidak lagi berkawan dengan dia. Boleh ke macam tu? Ataupun itu dikira macam kita putuskan silaturahim? Kena pula kita pernah baca satu hadis Nabi, sesiapa yang tidak bertegur sapa memutuskan silaturahim lebih 3 hari maka tak masuk syurga. Oh, jadi kita dah pening. Macam mana Aduh, tak masuk syurga aku ni. Tapi aku kalau jumpa dia memang bergaduh je ni, memang berperang ni. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Wahsy menjadi dalil untuk kita ni boleh bawa juga dalam kehidupan kita. Okey, pada siapa yang mungkin tak pernah dengar kisah Wahsy dan juga Nabi, Wahsy ni adalah satu hamba yang dulunya sebelum dia dimerdekakan, tuannya dah bagi dia satu offer. Kalau kau boleh bunuh Hamzah di medan peperangan Uhud, aku akan merdekakan kau. Jadi Wahsy bila di dalam medan peperangan Uhud, Wahsy memang target Sayyidina Hamzah. Sebab Sayyidina Hamzah ni siapa? Singa Allah. Inilah yang menyebabkan agama Islam tu jadi digeruni sebab ada Sayyidina Hamzah. Jadi itu adalah threat ataupun ancaman besar orang kafir Quraisy. Jadi dipendekkan cerita, Wahsy telah bunuh Sayyidina Hamzah di medan peperangan Uhud. Dan itu menjadikan Nabi terlalu sedih dan kecewa kehilangan bapa saudaranya sendiri. Dan Wahsy bila dia dimerdekakan, dia pun telah mengucap kalimah syahadah, masuk Islam. Dan momen yang paling menyayat hati ni bila Nabi bertemu dengan Wahsy. Nabi tanya, engkau ke Wahsy? Ya, aku Wahsy. Engkau ke yang dah bunuh bapa saudara aku? Dan Wahsy kata seperti yang dikabarkan, dalam keadaan sangat rasa bersalah. Tetap apa kata Nabi? Nabi kata pada Wahsy, wahai Wahsy, aku maafkan kau. Tapi boleh tak kau tolong aku? Apa dia ya Rasulullah? Boleh tak lepas ni kau tidak lagi muncul di hadapan aku? Wahsy baru masuk agama Islam tau. Wahsy baru saja mengucap kalimah syahadah. Dan Wahsy baru dengar saja kata-kata kemaafan daripada Nabi. Dan Nabi minta untuk dia tidak muncul di hadapan Nabi untuk Nabi lihat. Dan Wahsy, dia hormati keputusan Nabi. Sebab apa? Sebab Wahsy tahu Nabi memaafkan, tapi Nabi masih belum boleh melupakan. Dan apa jadi? Wahsy makin bertambah kasihnya pada Nabi. Makin bertambah keimanannya pada agama. Wahsy setiap kali kalau ada kuliah, ada tazkirah, Wahsy tetap takkan munculkan di depan Nabi, tapi dia akan sorok di hujung-hujung, dia akan bersembunyi berselindung, tapi tetap mendengar tausiah dan juga pesanan-pesanan daripada Nabi. Untuk bagi tahu pada kita, sometimes ada keadaan yang bila kita maafkan orang tu, kita tak boleh tengok muka dia, kita tak boleh nak bertemu dengan dia, tak boleh nak berkawan semula seperti dulu, sebab dengan berkawan semula akan lebih menyakitkan. Jadi untuk kita ni letakkan gap, letakkan jarak, selalunya itu lebih baik daripada semakin merapat dan mendekat. Dia bukan apply untuk semua keadaan. Kita sendiri tahu siapa orang yang kita boleh terima semula dalam kehidupan, siapa orang yang kita dah tak marah dah. Kita dah tak berdendam dah. Cuma kita mungkin dah tak boleh untuk duduk semeja bersama untuk bersembang macam dulu lagi. Dan itu bukan satu kesalahan, tapi cara untuk tidak saling menyakiti dan saling nak menjaga hati. Jadi menjawab soalan tadi, betul kita boleh memaafkan, tapi tak semestinya perlu untuk dia ada dalam circle kita. Dan jangan lupa apa dia yang Nabi Yusuf buat, bukan hanya memaafkan orang, tapi mendoakan kebahagiaan, kesejahteraan orang-orang yang menyakiti kita. Sebab ingat, hanya orang yang hati penuh kasih sayang je akan mendoakan orang lain. Kalau kita susah nak doakan orang, itu tanda hati kita penuh benci, penuh dendam, kering dengan kasih sayang. Kita nak rahmat Allah, tapi tak ada rahmat dalam hati kita. Kita nak kasih sayang Allah, tapi tak ada kasih sayang pun dalam hati kita. Macam mana kita nak dapat rahmat Allah? Dan kita pun tahu kita masuk syurga nanti sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Endingnya, sebelum saya nak habiskan episod ni, pesanan untuk saya dan kita semua. Cuba kita tanya diri kita sendiri, sebenarnya kita nak apa?
kita nak manusia ataupun kita nak kasih sayang Allah. Kita nak manusia semua suka kita ataupun kita nak kasih sayang Allah yang mengalir dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu kita nak apa, kita tahu kita akan lebih mudah untuk maafkan orang. Sebab saya nak share something last. Untuk masuk syurga, tak boleh bawa masuk dendam. Dan ahli syurga, semenjak di dunia lagi, kita dah tahu dah dia tu ahli syurga ataupun tak. Sebab ahli syurga telah pun ada sifat syurga semasa di dunia. Dan salah satunya adalah tidak menyimpan dendam dalam hati. Jangan biarkan kita tidur dalam keadaan kita masih simpan dan bawa dendam dalam hati. Sebab yang kita nak apa? Yang kita nak rahmat Allah. Dan rahmat Allah tak akan masuk dalam hati yang penuh dengan dendam. Tak pernah untung pun orang simpan dendam. Tak pernah bahagia pun orang yang simpan kebencian. Sebab tu Nabi SAW ajar kita untuk hidup penuh dengan kasih sayang. Tak semestinya kita kena boleh berkawan baik semula macam dulu, tapi kita tidak lagi membenci. Dan inilah mesej yang nak disampaikan dalam episod kali ini tentang kemaafan dan kita balas dengan kebaikan. Dan insyaAllah kita jumpa pada episod ke-11 untuk kita tahu cerita seterusnya. Dan kita pun nak sampai penghujung dah surah Yusuf. Dan saya nak minta tuan-tuan tolonglah stay sampai episod ke-12. At least kita khatamlah kisah Yusuf ni dan kita boleh jadikan pengajaran dalam kehidupan kita dan kita kongsikan pada lebih ramai lagi orang dekat luar sana. Apapun, pada siapa-siapa yang menonton sekarang ni, jangan lupa untuk klik link dekat bio Bespoke sebab kita buka peluang untuk join Bespoke family, masuk dalam circle healing dan dapat maklumat terkini, perkongsian ataupun notifikasi tentang aktiviti-aktiviti Bespoke yang akan datang. Sebab kita nak menuju Allah ni, kita nak dekat dengan Allah ni, kita nak berhijrah ni, kita tak boleh seorang diri, kita perlu ada circle-circle yang baik-baik. Dan insyaAllah Bespoke ke depan nanti ada banyak lagi perancangan-perancangan yang kita akan buat untuk kita nak sama-sama ni, berjemaah ni, untuk memperbaiki diri jadi version yang lebih baik, version yang Allah suka, Allah redha. Terima kasih pada semua yang teman saya dan selamat berjayalah untuk turun balik nanti. Dan terima kasih pada semua yang klik like, komen dan juga share. Dan jangan lupa untuk subscribe Bespoke by Izhan Nazri. Moga-moga bermanfaat untuk semua. Kita tangguh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.